So hi guys, welcome back to my YouTube channel Haziq Rozman. Okay, so macam korang nampak dekat tajuk video ni, okay, dekat bawah tu, hari ni aku nak DM semua. Tapi tak adalah semua guys, bukan semua. Kalau semua tu panjang video ni guys, takkan habis video ni kalau semua YouTuber. So hari ni kita nak DM beberapa YouTuber yang dah berjaya dekat Malaysia lah, okay. Sebab apa aku buat video ni? Sebabnya tak ada sebab guys. Tak ada sebab. Aku just nak tengok orang cakap apa guys, dia balas ataupun tidak. Dia balas ataupun tak. So yang mana belum subscribe, pastikan anda subscribe, okay. Dan jangan lupa untuk turn on notification, okay. And then jangan lupa share guys, okay. So guys, tanpa membuang masa, jomlah kita start kita punya video. Let's go. So guys, yang first kali kita nak DM siapa guys? Kita nak DM siapa? Yang buat video yang drama spontan tu, okay, yang ada Asif, You dengan Bedo tu, okay. So kita DM dia nak cakap apa guys? Assalam, okay, assalam. Cek Kelantan guys dengan ya, okay, ke cek Kelantan lah, okay. Bohmi, okay, Bohmi, ambo no pinje asih ngayu boleh ko? Boleh ko? No suruh dia berlakon dalam YouTube ambo. Jadi ayat ni guys, confirm dia akan balas guys. Confirm, saya confirm guys. So guys, YouTuber seterusnya saya nak DM Ashraf Rozami ataupun dikenali sebagai Acap. Okay. So kita nak cakap apa okay, mula-mula assalam lah guys. Okay, assalam. Nak cakap apa guys? Assalam.
Assalam. Assalam gana Assalam. Okey. Saya Syah brother. Saya nak terjah. Nak terjah rumah Abang Acap. Boleh ke? Yes. Saya cakap, Assalam, saya nak terjah rumah Abang Acap, boleh ke? Macam tu je guys, okey? YouTuber seterusnya kita nak DM Solos. Okey, nak DM Solos. Solos Faris Zakaria, okey? Jap. Okey, nak cakap apa guys? Assalam lah guys, okey? Assalam dulu, assalam. Nak cakap apa takkan nak cakap, hi guys, saya Solos. Jangan guys, kena kecil nanti aku guys. Nak kecil ke apa? Ya. No. Okay, tak apa guys, kita cakap macam ni lah. Hey guys, saya Solos. Hi guys, saya Solos. So, hari ni saya dah syok. Syok jangan SY syok main Wiry. So tak apalah guys, cakap macam tu, okay? So guys, lepas Solos, of course lah kita nak DM XK Penjahat. Okay, kalau korang tak kenal siapa XK Penjahat ni, dia kawan Solos lah juga, okay? So, jap. Okay, screen record message, okay. Nak cakap apa dekat SK ni guys? Trademark dia nampak tak guys? Dia cakap nampak. Okay. Assalam bang. Assalam bang. Saya tengah saya tengah DM abang ni. Nampak tak? Confirm dia akan balas dah. Confirm. Ngarut betul guys aku DM guys. So tak apalah. So selepas SK Penjahat kita DM Kepengza. Okay, Kepengs. Okay, so kita nak DM apa guys? Nak DM apa dia pula? Nak DM apa dekat Kepengs ni guys? Kepengza. Okay. Assalam bang. Bila nak up video baru? Okay, macam tu lah guys, okay? YouTuber seterusnya Alif Irfan. Okay, Alif Irfan. Jap. Okay. So untuk pengetahuan korang ni, Alif Irfan ni dia macam Syahmi Sazli juga. Dia buat dulu dia buat short film, tapi sekarang dia dah buat macam konten aku lah, macam jatuhkan balon, dia buat eksperimen macam tu lah. Okay. So Alifan ni nak cakap apa lah guys? Nak cakap apa dekat dia? Aduh lah. Okay. Assalam bang. Nak ajak Kak Bella. Okay, kalau untuk pengetahuan korang ni, Kak Bella ni ialah isteri Abang Alif. Okay, Alifan ni. Okay. Nak ajak Kak Bella berlakon, tak boleh nak ajak Kak Bella berlakon lah. Nak ajak Kak Bella berlakon dalam YouTube saya, boleh ke? Yes. Okay, macam tu. So Alif Irfan dah settle. Banyak juga follower dia guys, 1.5 million guys. Okay. So lepas Alif Irfan nak DM siapa ni guys? Sekejap aku nak check sekejap. Okay, Alif Irfan dah, Kepens dah, SK dah, Solos pun dah, Ashraf Rozami dah, Syahmi Sazli dah, Aisab Hafiz dah, Isa Aisab pun dah. Okay. YouTuber seterusnya guys. Okay, Aizat Osman. Okay. So bagi sesiapa yang tak kenal Aizat Osman, of course lah korang kenal kan Sohu dia ni guys. Okay, Sohu. Okay, bagi korang yang tak tahu lagi, bagi sesiapa yang tak tahu lagi siapa Aizat Osman ni, dia ni YouTuber gak. Okay, YouTuber yang dia ni buat video mukbang. Dia yang makan-makan tu. Okay, memang gila lah kalau korang tengok ni. Inilah Aizat Osman guys. Okay.
So jomlah kita DM dia. Okay, nak cakap apa guys? Okay, assalam. Kalau macam ni kita kena DM berkaitan dengan mukbang jugalah guys. Okay, sebab dia buat mukbang. Okay, assalam. Jomlah buat mukbang. Bukan jomlah buat video. Video mukbang. Okay lah, video mukbang dekat rumah saya. Okay, rumah saya. Yalah, okay, dah cakap itu je. Okay, so Aizat Osman pun dah guys. Okay, Aizat Osman pun dah. So YouTuber seterusnya kita nak DM Iman Kamel. Okay, Iman Kamel. Okay, so Iman Kamel. Yes Iman, yes underscore Iman. Okay, bukan Iman Troy guys. Okay, bukan Iman Troy, Iman Kamel. Nak cakap apa guys? Okay, kita cakap assalam. Cakap apa Cakap apa guys? Tak ada idea ni guys. Assalam. Okay, assalam. Semoga anda diberkati Allah. Jangan. Salam. Gano assalam. Bila nak buat konten baru Okay, kita buat macam ni lah. Bila nak up video baru lah. Okay, bila nak up video baru. Okay, macam tu lah. Okay, senang-senang je guys. Okay, so YouTuber seterusnya kita nak DM Rusdan Wafa. Okay, Rusdan Wafa ni dia kawan dengan Ashraf Rozami. Okay, dia housemate lah. Okay, Rusdan Wafa man. Okay, sekejap Okay, Rusdan. Mana DM lah guys. Okay, jom kita DM. Nak cakap apa kita cakap dulu. Kita cakap assalam. Nak cakap apa guys? Salam. Nak apa Okay, saya dah tahu guys. Okay, typo. Bila nak buat video prank Ajab. Okay, maksudnya bila nak buat video prank Ashraf Rozami lah. Okay, so guys, YouTuber yang terakhir aku nak DM. Okay, sebab kalau korang perasan memang ramai dah aku DM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, 11 orang dah aku DM. Okay, so yang ni yang ke-12 lah. Okay, so YouTuber yang ke-12 aku nak DM adalah Anis Ismail. Okay, so kepada yang tak kenal siapa Anis Ismail ni. Okay, dia ni YouTuber yang orang cakap bukan baru nak up. Okay, bukan baru nak up. Dia ni macam dia tengah naik sekarang ni. Okay, kalau korang tengok apa je kalau korang tengok ni, kalau korang tengok subscriber beliau pun 33.5k guys. Okay, so agak banyak jugalah. Okay, and inilah Anis Ismail. Okay, handsome orangnya guys. Okay, so jomlah kita DM dia. Nak cakap apa Okay, assalam. Assalam bang. Saya dah tengok dah video terbaru di YouTube Abang Anis. Okay, memang terbaik lah bang. Yes. So assalam bang, saya dah tengok dah video terbaru di YouTube Abang Anis. Memang terbaik lah. Saya bagi 5/5. Okay, tapi guys, betul guys, aku dah tengok video dia. Ni jujur lah orang cakap. Okay,
So guys, itu sahaja yang aku sempat. Okay, and kalau korang tengok dekat sini, sekarang ni pukul 2.49. Okay, 2.49. Apa dia ni, InsyaAllah lah aku tak akan buka Instagram aku pada hari ini. Okay, aku akan buka balik Instagram aku pada esok hari, pada pukul 2.49. Okay, so korang just stay tune je lah. Okay, and bagi yang tak subscribe lagi, subscribe sekarang. Okay, subscribe. Okay, so bye bye, jumpa selepas ini. Bye bye. So guys, welcome back to my YouTube channel Haziq Rosman. Okay, so yes guys, aku cakap excited tu tak, tapi setelah satu hari aku menunggu. Okay, adakah YouTuber yang berjaya ni reply DM aku? Tapi hakikatnya sedikit hamba lah. Daripada 12, okay, daripada 12 yang aku DM tu dekat Instagram tu, hanya ada satu orang YouTuber sahaja yang reply DM aku. So tak apalah kan, tak apalah guys, sebab sekurang-kurangnya ada juga yang reply guys. Okay, so kalau korang nak tahu siapa yang reply DM aku tu, korang kena subscribe dulu. Subscribe, ini subscribe, and tunggu je lah, tunggu jap. So guys, sekarang ni pukul 4.39. Okay, 4.39. So guys, sebelum apa-apa kita pakai topi dulu guys. Okay, topi Haziq Rosman. Okay, jap. Okay, jap. Settle guys. So macam aku cakap tadi, daripada 12 ke 13, aku rasa 12. Okay, daripada 12 YouTuber yang aku DM, hanya satu seorang je yang reply. Okay, orang nak tahu siapa? Meh aku tunjuk. Sekejap aku screen record dulu. Sekejap mana, buka Instagram, screen record. Okay, cun. Okay, so yang reply DM aku adalah Abang Anis Ismail. Okay, aku cakap, assalam bang, saya dah tengok dah video terbaru di YouTube Abang Anis, memang terbaik dah bang, saya bagi 5/5. So dia reply, Waalaikumsalam, thank you Haziq. So maknanya dia seorang je lah yang reply DM aku. Okay, mungkin yang lain tu busy kot. Okay, tak sempat nak reply. So Rusdan Wafa pun tak seen. Okay, Iman Kamil pun tak seen, Aizat pun tak seen, Alif Irfan pun tak seen, Kepeng pun tak seen. So kebanyakan tak seen lah. Okay, and guys, bagi sesiapa yang nak mengenali Abang Anis Ismail ni lebih dalam lagi, okay, korang boleh pergi dekat IG dia. Aku letak kat sini IG dengan YouTube dia. Okay, so yang mana belum subscribe lagi YouTube dia, korang boleh pergi subscribe lah. Okay, and aku boleh recommend, okay, YouTube Abang Anis ni, konten dia memang padu lah. Okay, dia lain macam, lain daripada yang lain. Okay, so guys, itu sahaja untuk video kali ni. Okay, yang mana belum subscribe lagi channel YouTube aku, subscribe cepat. Okay, and InsyaAllah lah aku akan buat lagi konten yang menarik selepas ini. Okay, so pergi ke Pulau Terengganu, pergi ke Terengganu, ke Pulau Tioman. Bye bye dari channel Haziq Rosman. Tarik saya semua ke. Assalamualaikum.